Dah start dah ke? Hai semua. Assalamualaikum. Saya Nur Airin Zara, wartawan cilik anda untuk hari ini. Kawan-kawan, saya akan melaporkan satu majlis yang sangat menarik, iaitu Majlis Pelancaran Minggu Bahasa. Jom kita saksikan video ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syakirin, 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 a'abahu ila al-fazilah. Okey, pada semua murid, tolong hari ini TVPSS nak tahu tentang aktiviti yang panitia jalankan sepanjang minggu untuk Minggu Bahasa Melayu. Bagi tahun ni pihak pentadbir minta kita lebihkan kepada kemenjadian murid lah dan memberi impak besar program-program yang dilaksanakan tu. Jadi kita buat teknik menjawab soalan untuk tahun 456, tahun 23 kita buat diagnostik untuk kelas belakang, dan untuk kelas depan kita bagi dia soalan mirip soalan sumatif. Tahun 1 kita tak libatkan sebab mereka ada ujian intervensi awal. Itu sajalah, tapi dalam masa yang sama kita akan buat juga kita akan buat kuis online. Yang tu kita akan bagi hadiah untuk pemenang. Itu saja. Diharapkan program ini dapat memberi manfaat kepada murid-murid SK Darul Aman Heights. Sekian daripada saya. Jangan lupa like dan subscribe YouTube SKDH TV. Sekian, terima kasih. Bye-bye.